Kakak dah betul-betul sihat ke ni? Dah. Yeay! Malam ni bolehlah pergi fun fair. Yahoo! Boleh. Yeay! Fun fair tu dah habis. Betulkahnya apa? Bila habis? Entah. Opah tengok tempat tu dah kosong. Ini semua salah akak. Ai, akak pula. Yelah, kenapa akak demam? Dah tak dapat pergi fun fair. Kesian. Kau jadi saya. Tin, jangan termenung je. Marilah main. Tak naklah. Nak balik. Bosanlah. Apalah nak sedih-sedih. Tak dapat pergi fun fair je. Tuan-tuan dan puan-puan, mari beramai-ramai fun fair Kampung Durian Runtuh. Apa Mama Yu? Opa, ada fun fair. Tahu. Kita pergi malam ni juga. Hish, belum mula lagi. Jom Opa kita pergi. Tak sabar-sabar. Alah Opa, malam ni lah. Nanti Apa tutup. kecoh-kecoh Malam ni? ni tau. Akak, ada fun fair. Jom pergi. Mesti seronok. Sabarnya. Kat mana? Kat padang kampung kita lah. Ha, bagus. Dekat sangat. Boleh kita semua pergi. Akak, jangan demam lagi. Suka hatilah. Pakai ubat. Tunggu aku, Pink. Ipin, marilah masuk. Nantilah. Harus beli tiket. Opa, ada? Ada? Kenapa? Habislah. Nanti banyak kau tak dapat main. Opa akan cakap, jangan naik. Tinggi tu. Bahaya. Nanti jatuh. Memandai je kau, Mail. Opa. Mael masuk dulu. Ipin. Nanti beli ayam kat orang aku ya. Tak nak. Mahal. Jom masuk. Jom. Opa, bermain tu. Ya! Terima kasih. Dahsyatnya Opa main. Dulu Opah dah main semua ni. Pilihlah nak yang mana. Yeay!
Lepas Opah dapat main. Dah, jom balik. Opah dah penat. Opa, kita orang belum main lagi. Lah. Lupa nak ajak cucu Opah main.